tak tahu, aku rasa macam tergamaknya kau. Ya Allah cucu. Okay guys, Assalamualaikum semua. Okay, macam yang korang tahu, video yang peminta segah tu dah viral. And dalam masa 12 jam saja video tu dah hit 3M. Okay, tapi sayang video tu dah kena remove daripada TikTok ataupun dah kena ban. Mungkin sebab aku tak sensor langsung dia punya plate number kereta, sebab itu adalah detail peribadi. Dan mungkin juga disebabkan aku mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya di dalam social media, ataupun mungkin disebabkan aku terlalu geram ayat tu keluar dekat situ, so aku tak sensor benda tu. Tapi tak apa, sebab video tu still viral, sebab ramai yang dah save and post balik kan, and banyak dekat page-page lain dah viral. And mungkin juga sebab aku ada 3 social media yang ramai pengikut, and dekat sana pun FYP and viral juga video tu. So dekat sana masih ada, tak kena ban. Tujuan aku buat video ni adalah aku nak menjawab persoalan-persoalan netizen. Banyak kenapa, and banyak kenapa ada yang kecam. Ada yang cakap kenapa aku kacau nenek tu, kenapa aku kacau orang nak cari rezeki, minta sedekah lah, apalah kan. So aku buat video ni and aku nak jelaskan kenapa aku boleh terdetik untuk buat video and untuk bongkar benda ni. Okay, first aku datang ke bazar dengan mak aku, and aku ternampak nenek ni duduk kat situ minta sedekah. Tak ada nampak OKU ke apa, cacat ke apa, tak ada. Cuma umur dia yang mungkin agak tua atau uzur. So aku rasa kesian, sebab time tu cuaca agak panas and hujan dah mula start turun. Belum lebat lagi lah. So aku dah fikir, kalau hujan lebat macam mana lah nenek ni, dia nak lari macam mana lah kan. So aku terfikir, aku tanya mak aku ada payung ke tak kan. Sebab aku terfikir kalau hujan nanti aku nak bagi payung tu kat dia ke apa kan. And aku tanya mak aku dengan spontan, sebab aku nampak dekat 3 lane bazar tu ada 3 orang yang minta sedekah, tapi yang belah lain tu OKU. So aku tanya mak tengok ramai betul orang datang minta sedekah sini, mak rasa sedikit tak mak? Lepas tu mak saya cakap apa? Mak saya cakap, cuba nanti dah habis, nanti nak buka puasa nanti kan, ujung-ujung tu cuba ikut dia, tengok betul tak ada orang yang hantar, betul tak ada sindiket. Aku terdetik nak buat, tapi sebelum aku ikut tu, aku pergi dekat nenek tu, aku tanya, aku interview dia, aku bersembang dengan dia. Nenek umur berapa? Umur 80 lebih, 84 atau 85 macam tu lah. Nenek duduk apa, nenek datang sini naik apa? Dia kata naik motor. Nenek tinggal mana? Nenek tinggal dekat area balai bomba tu kan. So aku tanya nenek tu lagi, nenek tinggal dengan siapa? Tinggal dengan cucu. So bila dia nampak aku bersembang dengan dia, rasa, aku nampak lah dia macam takut-takut. Lepas tu dia kemas-kemas cepat barang and dia gerak terus. Pada time tu, masa nak berbuka masih lambat lagi. Aku bersembang dengan dia dalam pukul 7 macam tu. And dalam masa aku follow dia tu, aku berharap apa yang aku rasa tu adalah silap, and nenek tu balik jalan kaki, ataupun mungkin macam dia cakap naik motor, and then aku akan syukurlah. So mungkin duit-duit yang korang bagi tu semua memang dapat kat dia, and aku rasa Alhamdulillah. So dapatlah kita membantu orang-orang yang memerlukan macam nenek tu lah, kalau betul bukan orang hantar dia kan. Tapi aku rasa kecewa bila aku nampak betul dia naik kereta Alza putih yang dibawa oleh 2 orang muda, satu lelaki satu perempuan. Aku tak tahu lelaki bini ke macam mana. And aku tanya kepada orang muda tu siapa dia, and dia cakap tu nenek dia. Kenapa aku tak tanya banyak? Sebab first tu aku dah tanya, nenek cakap duduk dengan cucu. So bila orang tu cakap tu nenek dia, aku dah, takkan aku nak siasat lebih-lebih, sebab aku bukan pihak berkuasa. Aku tak ada kuasa. Aku hanya rakyat biasa. Apa yang aku mampu buat cuma menggunakan platform-platform yang aku ada untuk menyebarkan awareness, supaya benda ni korang nampak, korang dapat buka mata korang, supaya korang boleh tersedar, supaya kita sedar. Jangan kita bagi peluang untuk orang ambil kesempatan kepada kita. Ataupun kalau orang dah nampak nenek ni dekat situ, orang dah tahu ini adalah orang yang hantar, ataupun sindiket, ataupun cucu yang hantar. Aku tak pastilah kalau betul-betul cucu dia. Bila aku dengar dia cakap itu nenek dia, ini cucu dia, aku rasa terkilan gila. Aku tak tahu, aku rasa macam tergamaknya kau. Ya Allah cucu. Kalau aku ada nenek macam tu cakap nak pergi minta sedekah, aku cakap, nek, sudahlah nek, nenek dah tua, duduklah rumah nek, biarlah saya yang sihat nek cari rezeki. Kaki saya ada, tangan saya ada lagi nek. Nenek duduk je rumah, nenek nak apa nanti nenek bagi tahu saya belikan. Kenapa tergamaknya ada cucu macam ni? Kalau benda ni bukan salah, bukan satu kesalahan, kenapa kau tak pergi ambil nenek kau tu masa dia tengah habis, masa dia dah habis minta sedekah tu, kau pergi ambil dia? Kenapa kau tak pergi kat dia? Kau ambil dia, naik kereta kat situ, terang-terang kau pergi ambil dia. Kenapa kau parking jauh-jauh, kau tunggu nenek tu jalan jauh-jauh untuk masuk kereta kau? Kenapa?
niat kita nak sedekah tu dah betul, tapi kita ada saluran yang betul. Kita boleh gunakan saluran yang betul, macam pergi rumah anak yatim, orang tua ataupun masjid. Itu adalah saluran yang lebih tepat daripada kita bagi dekat orang yang kita tak tahu siapa, macam orang tua ataupun orang KU tu, yang semestinya bukan duit tu dapat dekat nenek tu. Sebab nenek tu dah tua, dia nak guna banyak duit pun buat apa? So duit yang dapat tu dapat kat siapa? Orang yang mempergunakan dia untuk keuntungan. So korang bagi duit dekat orang yang goyang kaki sahaja, yang boleh kaya, boleh jadi jutawan dengan goyang kaki sahaja. Adakah itu wajar? Perkara yang wajar kita buat? So itu tujuan aku sebenarnya. Kenapa aku buat video bukan nak mengaitkan sesiapa, untuk buat kita rakyat Malaysia, semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa Cina, Melayu, India, buka mata kita. Ya, aku tahu rakyat Malaysia ni sangat pemurah, tapi perlu ke kita bagi orang yang ada kaki tangan sihat walafiat untuk ambil kesempatan kepada kebaikan kita ataupun sikap rakyat kita yang pemurah ini? Ya, aku faham ramai yang cakap yang penting niat kita nak sedekah. Okay? Yang penting nanti antara dia dengan Allah. Tapi kita tak boleh nak normalizekan benda ni. Kalau kita normalizekan benda ni, rakyat kita akan jadi makin malas. Diorang akan gunakan jalan yang sama untuk keuntungan, untuk hidup mewah. Sampai bila rakyat kita nak maju? Sampai bila? Aku harap dengan video ni aku dapat memberi kesedaran kepada ramai pihak, dan aku harap dapat membuka mata rakyat-rakyat Malaysia supaya jangan terus biarkan orang ambil kesempatan dengan kebaikan kita. Alright? Itu sahaja aku. Apa pun, aku minta maaf andai ada tersalah kata daripada pihak aku. Aku di sini juga aku ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.